Mana pula jalan maps bawah aku ni? Masuk kampung-kampung pula dah. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, terima kasih. Jom. Alright, kita mulakan perjalanan kita hari ni. Sedikit lari lah schedule yang sepatutnya bergerak semalam. Tapi alright, kita baru keluar daripada Ipoh. First thing first, make sure minyak mesti ada. Alright, kita dah selesai isi minyak. Alright, boleh teruskan perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita dah sampai. Boleh kot parking sini. Okay, kita dah sampai bike station. Okay guys, aku baru sampai dekat bike station Kita tengok sikit ni. Bike station KTM dengan Zontes punya dealer. Alright, hari ni sepatutnya nak jumpa Awi, owner dia, tapi dia ada dekat Penang. So, kita jumpa dengan adik ni. Adik pada owner kedai ni Vincent. Alright, so sebenarnya sajalah kebetulan aku dekat sini. Nak pergi ke Thousand Corner. Lalu sini kita singgah kejap. Sembang-sembang sikit lah pasal 368G ni Kalau untuk 368G ni actually belum launching kat Malaysia lagi tahun depan lah. So maybe kat quarter 1 kita estimate saja. So harga dia pun akan lebih below 30k kot kalau tak silap lah. Dia ada berapa variant kalau ikutkan? Tak ikut China punya spek, dia ada rendah dengan tinggi. Tapi kat Malaysia ni kita pun tak tahu lagi sekarang. Tak tahu lagi lah. So tak berani cakap apa-apa banyak lah. Orang dah dengar sendiri daripada wakil daripada Zontes sendiri, dia cakap motor ni insyaAllah akan launch tahun depan. Alright, mungkin bulan 1 atau bulan 2. Kita tunggu je lah sama-sama. Aku pun akan tunggu juga, sabar menanti ni. Alright, harap-harap dapat orang yang pertama lah. Dapat pakai Zontes 368G ni. Banyak orang pun duk tunggu. So kita akan masuk kedai sekejap. Kita akan teruskan perjalanan lah. Nak pergi water Wong Kelian. Alright, jom. Oh, memang banyak KTM dengan Zontes. Okey ni Zontes 350E. Berapa biji ada kalau putih ni? Ini yang dia orang kata apa? Dolphin, dugong, entah aku pun tak tahulah. So kat sini ada KTM. Ada jual helmet juga. Helmet LS2, S-Dot. Okay, ada aksesori di sini. So, kita tengok sikit. Ini dia punya. Kakak Oyin. Apa nama? Kakak Oyin. Kakak Oyin. Okay. Ni salah seorang staff kat sini Ya. Alright, ada seorang yang nampaknya yang menyodok. Dia malu. Okay. Hai. Hi. Your name? Slide. Okay. So kat belakang ni ada tempat servis. Jom kita tengok. Saya ada tulis ni workshop. Okay guys, so sekarang ni aku berada dekat tempat servis dia. Right. Okay guys, so inilah dia kedai bike station dekat Alustar. Nanti siapa-siapa yang kalau korang nak booking Zontes 368G KTM pun ada boleh booking. Alright, so kita dah singgah kat sini, kita boleh teruskan perjalanan lah. Alright, jumpa the next pit stop. Okay, alright, jom. Kita dah sampai ke ini map. So jalan ni terus ke Wong Kelian. Kita pergi dekat viewpoint dulu. Alright, jom. Mana pula jalan Waze bawa aku ni, Maps bawa aku ni. Masuk kampung-kampung pula dah. Layan ikutkan aja. Mana jalan main ni? Oh, depan tu pun. Layankan aja. Lembu pula. Jalan yang dia lagu ni keras. Main jalan-jalan macam ni pula. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it.
I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I Memang tak boleh naik. Motor memang tak boleh. Oh ke dia sekejap dia tutup, sekejap dia buka? Tak boleh, Pak. Memang dari dulu lah tak boleh? Dulu boleh, tahan tak boleh. Oh dulu boleh lah. Alright. Pakai motor dulu. Aku dah sampai dekat viewpoint Wong Kelian. Masa pun dah tak banyak. Aku nak kejar pergi immigration. Korang nak naik atas, dia tak boleh naik motor. Korang kena jalan kaki dalam 150 meter. Ini bayaran dikenakan. My card RM2, kalau foreigner RM5. Kanak-kanak RM1. Bawah 6 tahun percuma. Kena jalan kaki. Bolah, aku pun jalan kaki lah. Ya, RM2. Hampa kena bayar RM2. Dia cakap utara pula. Untuk nak naik dia punya puncak ni. Ya, itu dia. Kebetulan time aku datang ni angin. Cuaca tak berapa cantik, tapi angin tengah kuat ni. Dah penat ride. Penat jalan pula. Okey, Sat. Ada function ni rupanya. Kamera aku. Ni akan tak ada. Tiba-tiba rasa berkicap. Kalau tidak, setiap hari adalah 5 kilo jalan. Ini dah tuang banyak minggu. Lawa bahan. Orang utara tu. Bukan orang utara, orang Johor. Tapi pernah duduk dekat Kedah. Dulu boleh lah, sekarang dah keras. Dulu sebab kawan baik, memang orang sana, so boleh lah sikit-sikit cakap. Kat sini ada buai. Kedai pun dah tutup. Inilah dia Wang Kelian, Kuala Lumpur, arah sana. Daripada rumah aku dah ride lebih kurang 500 km lah kot. Kalau daripada rumah dah dekat dah. Dalam 4 km lagi Thailand. Indonesia 3,000, India 5,000. 304 meter daripada arus laut aku rasa. MSL, tak tahulah apa maksud dia. Jom kita tengok view kat sini. Kebetulan hari ni hari kerja, tahu tak? Aku seorang je kat sini. So bolehlah healing kejap. Sebab pukul 5 dia orang nak tutup ni. Nak kejarkan ke Patalong. Okey lah. Jadilah merasa kat sampai dekat Wang Kelian Perlis. Jom kita teruskan perjalanan ke border. Right.
Nak dulu. Bisa masuk ni. Kita ada. Nak lalu. Nak lalu. Buat lagi. Okay, bro. Sini depan lah. Okay. Assalamualaikum. Okey. Kita dah sampai ke Thailand. Harap-harap bateri cepat lah. Dah tak ada banyak dah bateri ni. Oh tu. Communication. Dah lepas border orang kalian. Macam ni lah rupa bordernya. Simple je lah, kecil je. Tak ramai orang pun. Boleh terus lajak ke Patalong. Perjalanan mengambil masa lebih kurang 2 jam. Sekarang pukul 5. Oh, dah automatic tukar. Dah masuk Thailand dia tukar pukul 5. Padahal tadi dah pukul 6. 5, 6, 7. Pukul 7 lah. So, pukul 7, sekitar 7 waktu Thailand lah. Aku dah sampai dekat Patalong. So, tak nak lengahkan masa. Nanti jalan dah gelap. Tempat orang kita tak biasa. So, kita gerak dulu. Alright, jom. Bismillahirrahmanirrahim. So, sekarang aku dah sampai dekat 7E. Sebenarnya apa aku tak tahu. Nak baca pun tak faham dari mana. Tapi ini jalan menghala ke Patalong. Patalong ada dalam 50 km. So, aku berhenti 7E, aku beli SIM card. Tadi tak sempat nak beli SIM card sebab aku nak cari yang sebulan. Aku stay lebih daripada seminggu. Ini satu tips. Contoh kalau korang ride ke Thailand nak beli SIM card, kalau lebih daripada seminggu korang beli dekat 7E je. Dekat 7E aku beli tadi 199 Thai baht, bersamaan dalam RM24, RM25 macam tu lah duit kita. Tapi sebulan. Kalau korang beli kat border tu, tak silap aku harga dia lebih kurang tu kat, tapi seminggu kan. So kalau korang lebih daripada 2 minggu tu atau lebih daripada seminggu tu, beli sebulan terus lah dekat 7E. Lebih jimat lah. Alright, so aku nak teruskan berjalan. Jom kita. Assalamualaikum. Ini hari ketiga. Semalam sampai dekat sini dalam pukul 8.30 macam tu lah. Waktu sini pukul 8, 8.30 ke 9 macam tu, aku tak pasal. Tapi dah pay pelat. So aku terus tidur. Pagi ni baru ada masa sikit free untuk review tempat yang aku menginap. Simple, keadaan bilik dia pun bersih. Aku dah nak gerak ni. Boleh kata okey lah, bersih. Okay, so aku nak kemas-kemas untuk next. Ya, Long Ranger. Abang mana? Datang mana, Jo? Oh, Melaka. So, kita dah sampai dekat Cowboy Patalong Route 41 Okay, so kalau korang tengok banyak juga kita orang sini. Ni kita berjumpa jugalah dengan orang-orang kita. Ini abang ni daripada Melaka ya bang Ya. Yeah. Abang daripada mana bang? Sri Iskandar. Itulah kalau datang area sini memang jumpa orang kita sajalah.
Okay, so kita tengok keadaan kat sini penuh stiker. Ni yang aku rasa agak kecewa sikit. Terlupa nak buat stiker. At least aku buat satu stiker kan, boleh tampal kat sini. Tak apalah, next time lah insyaAllah, kalau diberikan rezeki. Alright, so kita tengok kat dalam ni. Ni dia punya cafe. Alright, so ni cafe dia. Okay, so yang ni aku tak pasti apa, no entries, staff only. Penuh stiker kalau korang tengok kat sini lah. Aduh, sayangnya tak bawa stiker. Okay, ni antara kedai halal Tengok dia ni. Okay, hai. Okay, so ini dia punya kedai souvenir. So korang boleh menghabiskan duit kat sini. Jual baju, ada jual stiker-stiker, ada mug. Dah pernah beli juga. So yang ni ada. Sekitar 5 ke 6 jam lah, santai-santai lah. Bawa pun ADV, tak boleh laju. Jalan dia cantik, cuma tempat orang kan kita tak biasa. Kita play safe lah, jangan bawa laju. Okay, jom aku nak settle beli apa-apa yang patut, dan kita teruskan perjalanan ke Chumpuan. Jumpa dekat Chumpuan nanti. Assalamualaikum.